Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni aku kat train station. Nak naik train ke Switzerland. Mungkin makan masa dalam 3 ke 4 jam. Aku punya train pukul 7.20. Semalam masa aku print, aku semalam dah datang dah sebab risau kan, sebab dia ada hall 1, hall 2, hall 3. Jadi sebab risau salah aku datang dulu semalam untuk check. So dia kata kat sini lah. Cumanya laluan 15 ni tak ada pula nampak lagi train dia. Mungkin belum sampai kot. Tak apa, kita lepak lah. Okay, kita dah sampai separuh perjalanan nak ke Swiss. Ini kereta api ni 2 tingkat. Ni aku punya ni level atas. Kat bawah ni 1 level lagi. Cuaca dalam negatif 2 macam tu kot. Nanti sampai baru buat video. Tingkat atas. Kalau bawah kena turun tangga ni. Turun tangga bawah tu level lain lah. Okay, tapi dia memang 2 tingkat. Tengah sejuk luar tu, salji banyak. Tapi kita tak boleh nak pergi bawah. Tapi aku nak bawa korang pergi kafe dia. Kafe dia area sini. Oh, masuk-masuk bawah kopi. Dia pun cantik. Smart. Anyway, if you want to get one coffee. Oh, kita jalan-jalan tengok dia punya coach dia. Nampak canggih lah kan. Tu pun sama juga dengan tu bawah dia, tingkat bawah. Tu. Okey, jom. Cafe dia macam-macam air tengok. Punyalah smooth kereta api ni. Jalan punya laju pun air botol dia pun tak berkocak. Padahal tengah laju ni aku rasa 200 km juga. Sebab memang ni kereta api berkelajuan tinggi. Tapi smooth lah. Tak macam aku pergi Sri Lanka itu, berkocak-kocak air dia. Jom. Okey, kita dah sampai Swiss. Kita akan turun, naik train lain. Kita akan tukar train. Bawah pun nak keluar, atas pun nak keluar. Kita keluar dulu. Alright. Okay. Memang train je 2 tingkat. Bawah atas boleh duduk. Okay, kita nak tukar train dulu. Apa kita jumpa kemudian. Okay, aku dekat train station. Jadi train aku pukul 11.20. Baru kita masuk ke platform 9 kat atas tu. Tiket dah beli online, so tak perlu lagi nak ambil tiket fizikal. Dia kata boleh scan dekat guna QR code ya, yang ada dapat email tu. Boleh terus naik lah. Okey, train ada 2. Satu ialah pukul 10.30. 10.30 ni kalau kau naik, kau akan transit dekat Bern. Bern ni ibu negara Switzerland. Tapi bila aku fikir, kalau kita transit dekat Bern nanti, mungkin train tu akan ramai orang. Mungkin tak ada tempat duduk ke apa ke kan. Jadi aku akan ambil train yang direct ke Interlaken tanpa berhenti dekat Bern. Mungkin lagi selamat lah kot. Aku tak payah nak pindah-pindah beg 2-3 kali lagi kan. Beg kan sikit weh. No beh. Okay, apa-apa, jadi kita sambung lah.
Tengah sejuk tengah membeku. Okay, bye. Hotel Victoria. Nampak air dia tak kocak pun naik train. Naik train Sri Lanka tu, ya Allah. Okay, kita lagi 1 jam sampai ke Interlaken. Sekarang perjalanan dalam kereta api ni bersaji je lah kat luar tu. Tapi dalam tak sejuk lah sebab ada heater semua kan. Okay, daripada stesen kereta api belakang sana, sekarang ni nak ke depan lagi aku punya Airbnb. Ya. Tak lagi tolak lagi. Ni kat Switzerland lah. Oh, macam-macam bendera ada sini. Thailand. Oh, banyak Europe. Ni macam ni Bulgaria, Germany, Greece, Iceland, India, Norway, France, USA, Croatia, Greece. Jauh lah pula nak jalan ni. Nampak luggage, bag semua berpikul-pikul. Tapi jalan kaki lah. Bajet sikit. Okay, ni view dari Airbnb. Baru lepas makan tadi aku masak sambal ikan bilis dengan ayam masak lemak. Padu. Sekejap lagi baru kita nak keluar balik sana. Ada kedai kop dia, kedai runcit dia. Nak beli telur, beli minyak, nanti senang masak. Ni ni keadaan rumah. Tadi dah masak, dah makan pun. Banyak pakai yang litot ni. Senang. Okay, apa nanti sambung. Sebab sekarang dah pukul 4 ni, dah tak ada apa yang boleh buat pun dekat Interlaken ni. So tak adalah nak pergi mana-mana. Kalau tak nak pergi tengok sunset, tapi kena naik train, naik bas ni, takut tak sempat. Tak yalah, jalan-jalan pekan je dulu, besok baru kita keluar. Tengah-tengah jalan dekat pekan dia, tiba-tiba ada sekatan. Apa benda nak lalu? Jom tengok. Tram kot. Tram nak lalu. Kita tunggu. Tengah-tengah pekan je. Relax. Ini kereta api, lalu kereta api. Mana kereta api dia? Tak ada pun. Tengah-tengah nak lalu ni, tiba-tiba jalan tutup. Rupanya kereta api nak lalu. Tapi 2 tingkat ni. Tapi jarak jauh. Alright, so orang kampung pun boleh lah melintas. Teringat kat Teping Kamal Bina. Jom. Orang komen ski Okay. Tadi aku masuk lah satu kedai jam tu. Tengok pekerja dia orang Kedah. Amai tu orang Kedah. Tak nasib baik lah boleh cakap Melayu. Tapi jam sini berapa semua beribu punya harga. Ni tempat orang main ski ke? Patutlah orang duk pegang batang ski kat sini. Tu.
Ini mesti padang bola ni. Padang bola. Dah naik saji. Main lah kau tengah-tengah padang macam ni. Bapak aja punya saji tebal. Asyik baiklah aku beli kasut ni dekat Decathlon. Berfungsi dah sikit. Nak jalan atas saji. Main apa diorang tengah-tengah ni? Buat snowman boleh lah. Olaf. Buat Olaf. Okey. Jom. Okey, aku kat dalam supermarket sekejap. Nak cari telur semua. Ni bahagian roti. Telur di mana entah. Roti dia pun dah penuh separuh kedai lah. Belum saya sayur lagi. Besar juga. Power. Bahagian daging ni aku tak memang tak masuk lah ikut kan. Tapi sebab nak tengok video boleh. Jom. Memang tak yakin langsung. Alright. Okay. Masuk kedai souvenir je. Tengok apa dia. Fridge magnet dia RM6.9 Zemat. Mahal juga. Tadi kedai first tadi 3 Swiss franc je. Ini dah jadi mahal sikit. Tapi yang tadi 3 Swiss franc tu tak ada lawa. Ni boleh lah ni. Ini jalan kereta api stesen kereta api Interlaken. Memang dia tengah-tengah pekan. Kalau nak naik train dia memang kena pergi tengah pekan dia. Jalan kaki ataupun naik bas ni boleh naik train. So beli pas 5-6 hari punya pas. Boleh gunalah. Nak ke sana nak ke sini naik train tu. Okay, jom. Okay, kita nak naik train sampai stesen last tu. Ada 2 kereta kabel lagi untuk naik atas gunung. Apa kita sambung. Kita dah turun stesen apa nama tadi tak. Ada ke pandang naik kabel car pula. Jom. Sebab kita akan bertukar 2 kabel car nanti kat atas untuk sampai ke puncak top of Europe. Kalau cuaca baik boleh tengoklah top dia macam mana kan. Okey. Suhu sekarang negatif 1. Tapi sebab dalam bangunan mungkin tak terasa sangat lah kan. Tu dia punya kabel car. Kalau tak gayat sangat. Ramai juga sebab aku dah keluar lambat ni. Keluar pukul 9 lebih, pukul 10 baru naik train. Jadi dah ramai lah kat sini. Apa-apa kita sambung kat dalam kabel car nanti. Jom. Semua nak pergi main saji. Main snowboard, snowboarding. Train terakhir Grindelwald. Dia punya nama train dia. Ni semua penumpang kena turun lah kawasan ni. Boleh ambil train lain nampaknya. Jom.
tukar train. Naik train ni pula untuk naik ke atas. Okay, jadi kita naik train ni sampai sini. Lepas tu kita nak naik atas lagi, kena beli tiket lain lah. Tiket untuk kereta api warna merah kat belakang tadi. Aku punya tiket lagi setengah jam baru sampai. Dari sini nak ke atas tiket dalam 400 lebih. Bagi aku okey lah, murah berbanding daripada terminal bawah ni. Kalau kita ambil terminal bawah tadi, nak ke sini pun, nak ke atas terus dalam seorang 800 lebih. So aku dah sampai sini, dah separuh harga lah. Okey, cari air jap, sebab kita nak naik atas lagi kan. Sebab ramai yang kat sini dia orang dah start nak turun main apa, main ski kan. Jom. Okey, train ni bagi berhenti jap 5 minit untuk kita ambil gambar kat laluan dia kat terowong ni. Ini dah tinggi-tinggi, tak ada main. Okey, kita sampai ke stesen terakhir dekat Top of Europe ni. Kalau nak ikut tour ni, Discover Tour ni, dia makan masa sejam setengah juga. Jom kita try masuk. Apa tengok apa ada dalam. Jom. Kita dekat Top of Europe. Tu dia, kita sudah sampai ke Jungfraujoch. Jungfraujoch. Okey, jom. Okey. Okey, tadi aku daripada sana. Aku dah sampai ke stesen Sideck. Okey, sekarang ni stesen pagi tadi aku daripada Grindelwald tu. Sekarang ni aku nak terus pergi ke Little Brunnen. So naik train lain pula, kena tunggulah. Tak sampai lagi. Top of the world, Top of the Europe. Di belakang ni. Belakang gunung tu lagi, bukan tu. Tinggi lagi belakang. Baru turun. Tadi aku dah buat video lagi kejap kan. Tapi sebab tempat tu kecil, so tak boleh nak ambil gambar banyak-banyak. Ramai pula kat atas tu kan. Kalau tengok ramai tak orang main ski kat atas ni. Okey, jom. Okey, kita dah naik train nak ke Little Brunnen. Kalau tengok view dia memang amazing gila lah. Memang macam-macam boleh nampak kat sini waktu musim sejuk. Dia ni budak-budak kecil lagi tadika dah diajar main ski. So kalau dia orang budak umur 8 tahun, 7 tahun tu yang semua dah ada ski sendiri, dah boleh main lah sendiri. Mak ayah tak payah jaga lah. Kita baru nak balance lah, jatuh lah. Aduh. Aku dekat Little Brunnen jap. Turun train sebelum tukar train. Pergi makan jap.
Okay, jumpalah kedai makan ya. Kedai apa ni? Kedai pizza kebab. Jom.